Tindakan mengeksport pasir laut dan pasir sungai sememangnya memberi keuntungan sebab apa? Permintaan dia sangat tinggi. Tetapi kenapa Malaysia sebaliknya tak nak berbuat demikian? Untuk pasir laut, sejak tahun 1997, Malaysia telah melaksanakan larangan ekspor pasir laut ke luar negara. Dasar ini telah dikukuhkan pada tahun 2019 atas faktor kelestarian alam sekitar. Pasir laut dianggap sebagai komponen kritikal untuk ekosistem maritim dan pengambilannya secara besar-besaran mampu menyebabkan risiko seperti ini. Kawasan tadahan perikanan terjejas, hakisan pantai menjadi lebih teruk, mengganggu sepadan maritim negara disebabkan berlakunya perubahan bentuk muka bumi pada dasar laut. Itu pasir laut. Bagaimana dengan pasir sungai? Sebenarnya sama juga. Baru-baru ni terdapat negeri telah menyatakan permohonan ekspor pasir sungai mereka telah ditolak oleh Kerajaan Persekutuan. Kenapa macam tu? Ramai yang pertikaikan sedangkan aset sumber asli ini adalah di bawah negeri dan bukan milik Kerajaan Persekutuan. Semua ketahui negeri berkuasa penuh ke atas tanah dan lesen menggali pasir melibatkan punca pendapatan royalti mereka. Namun, Persekutuan memiliki kuasa penuh ke atas perdagangan antarabangsa. Ini termasuklah pengeluaran kuasa permit AP. Dengan kuasa penuh tersebut, Kerajaan Persekutuan wajar untuk mengambil tindakan lebih berhati-hati meluluskan permohonan sedemikian. Ini kerana setiap aktiviti pengeluaran pasir perlu mematuhi penilaian impak alam sekitar EIA bagi memastikan ekosistem sungai dan kawasan pesisir pantai tidak terjejas secara drastik. Akhirnya, walaupun tindakan mengeksport sumber sedemikian memberi pulangan kepada negeri maupun negara, tetapi kos kerugian di sebalik tindakan tersebut tanpa pemantauan yang rapi boleh menjadi lebih tinggi. Dan perkara ini tidak sekadar melibatkan ekosistem untuk sumber asli, tapi juga kepada aset rakyat negara.